Telah diriwayatkan satu hadis daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Nabi bersabda, apabila Allah hendak satu-satu orang hamba dia itu dapat kebajikan, bila Allah nak satu orang ni dapat kebaikan, nescaya disegerakan baginya azab dan dera atas dunia. Siapa yang Allah sayang ke dia, dosa sikit sebanyak hak dia buat tu, Tuhan tebus masa atas dunia dengan Tuhan bawa mainkan dera ataupun bawa main sakit ke badan dia. Demam misalnya, sakit boleh kena siapa saja dan macam-macam penyakit boleh kena siapa-siapa saja. Tapi siapa yang Allah pilih untuk ditimpakan sakit dan dia sabar, meringankan dia di hari akhirat esok. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia kena sakit di atas dunia ni dan dia sabar, syarat dia sabar. Bila dia kena sakit dan dia sabar, Allah ringankan dia. Bila dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok, atas kesabaran dia dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia, dosa-dosa dia tu dah dikifaratkan masa di atas dunia. Di sana hisab dia mudah. Maka hadis yang kita baca ni, Nabi kata apabila Allah nak satu orang hamba dia dapat khair, dapat kebaikan, Allah segerakan balasan kepada dia masa atas dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak satu-satu hamba dia ni benda tak elok, Tuhan hold dulu. Atas dunia sehat sampai mati, tidak pernah dia ditimpa dengan ujian sakit dan sebagainya untuk kifaratkan dosa-dosa dia. Tuhan hold benda tu. Dia sehat, dia buat dosa, dia sehat, dia buat dosa, dia sehat, dia mati, dia bawa balik dosa bertantan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada dia. Sakit kita tak minta, tapi kalau kena sakit sabar, itu ada banyak kebaikannya.